Soalan nombor 3, adakah ia bermaksud seseorang Cina itu perlu meminggirkan setengah adat-adat Cina selepas memeluk agama Islam? Apa pendapat? Saya dah sebut pada tadi kan, bila kita telah memeluk agama Islam, ya, adat budaya yang baik-baik, saya tidak fikir kita perlu tinggalkan. Itulah keindahan dia, warna-warni dia, bukan? Ya, contohnya adat budaya yang baik-baik kan. Dia kerana orang Cina yang pada saya tidak salah untuk kita kekalkan. Ya, saya pun dulu bila mula-mula agama Islam, ketika ibu bapa saya masih hidup, saya tidak pernah sama sekali ketika tahun baru Cina saya tak pernah balik, tak ada. Saya setiap tahun baru Cina saya akan balik ziarah mereka. Sebelum tu pun saya balik jugalah, dalam setahun banyak kali balik sebab masa itu saya sudah masuk universiti kan. Jadi bila cuti saya baliklah kan, balik tolong mereka dan sebagainya kan. Bila tahun baru Cina saya akan balik kan. Ini tanggungjawab kita sebagai anak. Bila saya kahwin pun saya akan ajak isteri saya balik kan bersama. Dan saya pesan pada isteri saya bila saya kahwin, kamu bila kahwin dengan aku, saya kan, makna mak kamu, mak aku, mak kamu juga. Dia tak boleh bila kahwin dengan saya, mak dia, mak aku. Tak boleh kan? Ya, walaupun kita berbeza bangsa, tapi bila saya meluk agama Islam, mana budaya yang baik, ya, budaya yang tidak bertentangan dengan Islam, saya tidak fikir kita perlu tinggalkan. Kan? Jadi saya kekalkanlah. Contohnya kalau saya nak berpakaian samfu, tak ada masalah, ada pun pakaian di situ kan. Jadi pakaian itu bersopan, tak ada masalah. Untuk nak makan makanan Cina, tak ada masalah kan. Jadi makanan itu halal kan. Dan setiap kali pun saya balik ke rumah, tak ada masalah untuk saya makan bersama keluarga saya, asalkan makanan itu halal kan. Contohnya serving tea. Contoh satulah adat budaya yang baik kan masa anak saya kahwin kan. Kemudian serving tea kan. Pangteh kan. Kan. Pada saya ini satu budaya yang baik. Ya, penghormatan kita pada orang tua dan sebagainya kan. Ya, saya rasa tak ada masalah untuk kita sebagai satu tanda hormat minum teh kan. Saya tak ada masalah. Teh lah, jangan yamsing benda arak pula. Memang saya tahu. Anak dia kahwin, saya ada bahaya. Memang dia yang insist mau teh. Jadi I belajar dari Prof sebagai seorang Cina Muslim. Dia tak meminggirkan sesiapa pun kan. Sebaliknya dari Prof saya belajar agama Islam Muslim, dia lagi encourage menggalakkan. Menggalakkan. Dia lagi menyayang, sifat menyayang. Lagi sayang kita pada mak bapak kita. Dulu saya bagi tahu Mr. Ong. Chinese punya tradition, dia nak hormat orang tua, dia selalu suruh panggil saja nama, tahu kan? Dia kata ini ako, ai kan panggil tau. Dia tak ada touching tau. Dia shake hand ke, hugging ke, kissing ke, tak ada. Sedangkan dia mak bapak kita tau. Kita kena bukan saja shake hand dengan dia, hugging dia, salam cium dia. Betul, sebab tapi budaya Cina saya tak tahu tau. Dia tak ajar anak dia supaya pegang tangan mak dia, cium tangan dia, peluk dia. Saya hanya belajar ni lepas 20 tahun. Baru saya dapat rasa tau. Pegang tangan dia, cium tangan dia, peluk dia. Memang saya kalau tak masuk Islam, Mr. Ong, saya tak tahu macam mana nak touch mak saya. Because kerana saya tak diajar macam tu. Saya kagum. Saya tersentuh dengan Prof. Ini kali kedua saya nampak dia, bila dia sebut mak dia, teringatlah dia. Sehingga he can touch. Even bila saya masuk Islam, saya salam dengan dia, dia terkejut tau.
Dia tak tahu macam mana nak salam tau. Sebab kita ramai adik-beradik kan, ada 10 orang. Semua tak tahu macam mana. Kan. Jadi sebab itu kalau saya tak masuk Islam saya tak tahu. Prof bila cakap you apa dia become very emotionally loved father. This shows how much he learned when he become a Muslim. This Muslim lagi hebat sayang dia. Betul. Sebab Islam suruh jaga dia. Kan? Kita ada tanggungjawab lebih besar kepada dia. Kena hormat dia lebih lagi. Kena bagi duit lebih lagi. My blessing for love. I feel very good. Thank you.